Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar semua? Semoga murid-murid dan seluruh warga sekolah HMY dalam keadaan sihat dan ceria ya. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian, pada hari ini saya akan menerangkan tentang adabi atau dikenali juga sebagai adab dahulu baru ilmu. Mohon kerjasama semua murid dan warga sekolah untuk mendengar penerangan ini dengan sebaik-baiknya demi kecemerlangan murid-murid SMKA Haji Muhammad Yassin. Baiklah, kita mulakan dengan penerangan berkaitan adabi terlebih dahulu. Mungkin ada dalam kalangan murid yang masih kurang memahami apa itu adabi. Program adabi diperkenalkan di sekolah adalah untuk merealisasikan hala 7 KPM, iaitu memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti sekaligus mewujudkan murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Secara umumnya, adabi ini adalah untuk melahirkan ABC, iaitu anak baik lagi cerdik. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian, terdapat 8 ciri sikap yang diterapkan dalam adabi. Pertama, anak yang baik sentiasa hormat guru. Kedua, anak yang baik sentiasa patuhi peraturan sekolah. Ketiga, anak yang baik sentiasa hadir ke sekolah. Keempat, anak yang baik suka bantu orang lain. Kelima, anak yang baik sentiasa bertutur dengan sopan. Keenam, anak yang baik sentiasa belajar dengan tekun. Ketujuh, anak yang baik sentiasa memperbaiki kesilapan diri. Dan yang ke-8, anak yang baik sentiasa proaktif dan berdaya saing. Semoga 8 ciri ini dapat diterapkan dalam diri murid-murid SMKA HMY dan dapat dijadikan amalan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, saya akan menerangkan perkara berkaitan buli dan gangguan seksual. Buli merupakan isu serius yang boleh merosakkan kesejahteraan fizikal, mental dan emosi seseorang. Terdapat 4 bentuk utama buli yang perlu kita kenali dan tangani. Pertama, buli fizikal yang melibatkan keganasan seperti menumbuk, menendang atau mencederakan tubuh badan seseorang. Hal ini adalah serangan langsung yang boleh meninggalkan kesan kecederaan fizikal dan trauma jangka panjang. Kedua, buli lisan. Perkara ini melibatkan perkataan kata-kata kesat, ejekan dan perhinaan yang menyakitkan hati. Walaupun perbuatan tidak melibatkan kecederaan fizikal, kata-kata ini boleh menyebabkan gangguan emosi mangsa dan meruntuhkan keyakinan diri mereka. Ketiga, buli bukan lisan. Perkara ini termasuk perbuatan seperti membulaukan, membuat isyarat muka yang menghina atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian. Walaupun tanpa kata-kata, tindakan ini boleh menanam keperasaan terpinggir dan memalukan mangsa. Akhir sekali, buli seksual yang melibatkan perbuatan tidak senonoh dan gangguan seksual. Hal ini bukan sahaja melanggar maruah diri, tetapi juga meninggalkan trauma yang sangat mendalam kepada mangsa. Kita semua bertanggungjawab untuk mencegah buli dalam apa-apa jua bentuk sekalipun. Tiada tempat untuk buli dalam masyarakat kita. Marilah kita bersama-sama membina persekitaran yang lebih selamat dan penuh hormat untuk semua. Gangguan seksual pula berujuk kepada perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai atau melanggar norma serta undang-undang berkaitan hubungan seksual. Hal ini melibatkan tindakan-tindakan yang tidak diingini dan seringkali melibatkan pelanggaran hak peribadi individu, baik dalam bentuk sentuhan fizikal, perkataan atau tingkah laku yang bersifat seksual. Salah laku seksual boleh berlaku dalam pelbagai konteks, termasuk di tempat kerja, sekolah atau dalam hubungan sosial yang merangkumi beberapa aspek utama. 1. Sentuhan tidak diingini. Hal ini termasuk tindakan menyentuh anggota badan seseorang secara seksual tanpa persetujuan mereka. Sentuhan ini mungkin bersifat agresif atau sekadar merangkumi perlakuan yang tidak menyenangkan. Kedua, perkataan atau komen seksual. Ucapan atau komen yang bersifat seksual, lucah atau memalukan yang ditujukan kepada seseorang tanpa izin mereka. Hal ini juga termasuk penggoda atau ejekan yang menjatuhkan maruah individu. Ketiga, paksaan seksual, iaitu memaksa seseorang untuk melakukan aktiviti seksual melalui tekanan atau ancaman. Hal ini boleh menyebabkan penyalahgunaan kuasa atau kedudukan untuk mendapatkan layanan seksual yang tidak diingini. Keempat, penggunaan gambar atau video seksual, iaitu penggunaan atau penyebaran gambar, video atau bahan-bahan lain yang bersifat seksual tanpa persetujuan individu tersebut.
Hal ini termasuk juga tindakan merakam atau menyebar gambar secara tidak sah. Salah laku seksual bukan sahaja melanggar hak asasi individu, tapi juga merosakkan suasana harmoni dan keselamatan dalam sebuah komuniti. Oleh itu, penting untuk kita sentiasa menjaga adab dan menghormati hak peribadi orang lain serta melaporkan sebarang kes salah laku seksual kepada pihak berkuasa untuk tindakan sewajarnya.